bagaimana lapar dan dahaga boleh membuatkan kita semakin dekat kepada Allah? Bila lapar boleh jadi dekat ke dengan Allah? Seseorang yang lapar dan dahaga, biasanya lah bila kita lapar ke, kita dahaga ke, adalah disebabkan tak ada makanan, disebabkan tak ada minuman, atau dia tidak mempunyai harta untuk mendapatkan keduanya. Dia ada 2 poin kat sini. Ketika dalam keadaan begitu, dalam keadaan apa? Dalam keadaan kelaparan. Bila kita nak pergi makan, makanan tak ada, minuman tak ada, ataupun tak ada duit nak pergi beli makanan dan minuman. Kepada siapa dia akan berharap? Kepada siapa kita akan berharap? Kepada manusia. Kepada manusia ke, ataupun kepada yang memiliki hati manusia. Maka itu satu proses manusia semakin dekat kepada Allah. Apa maksud dia ni? Maksud dia ialah, bila kita dah tak ada makanan, bila tak ada minuman, tak mampu nak beli, bila kita berharap pada manusia, manusia tak boleh tolong, maka kepada siapa yang diminta tolong? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta pada Allah. Kerana apa? Allah yang memiliki hati manusia. Dengan sebab minta pada Allah, manusia pun datang tolong. Sebenarnya yang perlu kita minta adalah kepada manusia ke kepada Allah? Kepada Allah, bukan kepada manusia.